Hai, Wanakam, Tachahau dan salam satu Malaysia. Anda bersama saya, Stella Han, pakar esthetician anda. Today, kita nak sharekan satu topik penting tapi jarang diperkatakan kerana ianya sedikit sensitif. Ramai wanita di luar sana mengalami perubahan mimpi setelah bersalin seperti faraj menjadi longgar, kendur, miswi menjadi gelap dan kurang sensasi bila bersama pasangan tetapi hanya diam membisu kerana malu. Tanpa kita sedari, sebenarnya ini adalah salah satu punca keretakan rumah tangga. Selain itu, kawasan intim juga sedang dijangkiti dan membuatkan wanita di luar sana hilang keyakinan apabila ingin bersama pasangan. Semua masalah yang saya sebutkan tadi boleh diatasi dan dirawat dengan cara pemeriksaan yang betul. Sekiranya kakak-kakak di luar sana yang mengalami masalah yang sama boleh datang ke Dela Estetik untuk pemeriksaan dan konsultasi secara percuma dengan doktor kami. Buat masa sekarang, kami menyediakan perkhidmatan konsultasi dan pemeriksaan secara percuma dengan hanya membuat temu janji dan datang pada waktu yang tepat.